Kalau rumah nama isteri dan isteri yang bayar tapi dalam SNP ada nama suami, saya percaya ramai isteri dekat luar sana yang menghadapi situasi yang sama. Rumah isteri seorang saja yang bayar, tapi dalam masa yang sama, rumah tu berkongsi nama dengan suami. Kadang-kadang masa awal beli rumah hari tu, suami dia keluarkan duit EPF sebagai modal. Jadi, nama akan berkongsi. Bila rumah dua nama, jika suami meninggal dunia, maka bahagian suami 50% akan menjadi pusaka suami dan diagih ikut faraid suami. Padahal yang membayar rumah tersebut ialah isteri 100%. Tak pasal-pasal ada campur tangan ahli keluarga sebelah suami yang mungkin nak menuntut hak. Tapi tanggungjawab membayar loan dilepaskan kepada isteri 100%. Isteri, lindungilah hak anda. Kalau isteri nak dapatkan 100% pemilikan rumah, suami, hibahkanlah rumah kepada isteri tadi. Barulah ngam. By the way, saya akan jalankan satu webinar percuma dalam masa terdekat untuk membantu anda memahami tentang hibah, wasiat, pusaka dan juga faraid. Bagi anda yang ingin tahu lebih lanjut, sila tekan link di bio untuk mendaftar. Saya akan bantu guide satu persatu. Tekan link sekarang untuk masuk grup, okey? Assalamualaikum.